لله كثيرا سبحانه وبكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آمين يا الله، آمين يا رب، آمين يا الله، آمين، آمين يا الله، آمين يا الله. صلى الله آمين يا الله. آمين يا الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق النبي صدق أن ترزقنا الشهادة يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا جامع البلاء ارفع عنا يا الله جميع المسلمين كل بلاء يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلم لا نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. ونعوذ سبحان الله وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين آبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Au nahwi zarafin u'idda lahu ay lil mashafi wa huwa fihi ay fi zarafi. Macam dah ke situ macam dah dal au nahwi zarafin. Qauluhu au nahwi zarafin bil jarri, baca dengan jar, atfun ala waraqihi, diatahkan di atas waraqih. Jadi pasal sepepak barunya ay wa yahrumu massu nahwi zarafi, dan haram boleh menyentuh umpama bekah. Mana ka kharitatin, ka kharitatin dah. Seperti kharitah. Apa kharitah tu? Ada dah itu tulis tu. Gambar dah. Wi'aun an jildin dah. Bekah yang diperbuat daripada kulit. Wasundukin dan kotak. Seperti bekah yang diperbuat daripada kulit. Dan seperti kotak. Lakin akan tetapi sungguh berkata haram lah menyentuh ke bekah tersebut. Lakin bisyartin, akan tetapi dengan syarat. Mana syarat? Ayyakuna, bahawa adalah ia zarah tersebut, bekah tersebut, mu'addan lahu ay lil mushafi wahdahu, ialah dibuat, ialah disediakan baginya, bagi mushaf satu-satunya, tidak untuk yang lain. Tidak. Macam kita kata supik orang tu, kotak biasa tu tak boleh dikatakan bekas Quran lah tu. Sebab bukan dibuat untuk hanya Quran saja, boleh letak. Boleh letak macam-macam dalam lebih tu, dalam kotak tu. Tak kira tu. Naknya bekas yang disiapkan untuk mishaf sahaja, satu-satunya. Bukan untuk diletakkan benda lain. Kotak lagu tu tak boleh. Satu syarat, wa ayyakunal mishafu fihi ay fi zarafi, dan bahawa adalah mishaf tu di dalamnya, di dalam bekah tersebut. Jadi kalau bekah tu memang disediakan untuk mishaf, tapi mishaf tak ada tu, maka tak apa, boleh tu tak? Ataupun mishaf duduk dalam bekah, tapi bekah tu bukan hanya untuk Quran, maka bekah tu tak apa, kita nak setuh. Ini setuh ni bukan tangga ni, jangan buat tukar masalah. Ini yahrumu massu dah, bukan hamlu. Baik, fa inin tafa, maka tafriq, maka jika ternafi zalika, jika ternafilah oleh demikian itu syarat, zalika syartu tadi, halla hamluhu, nescaya halalah oleh menanggung akan dia akan bekah. Wa massuhu, dan menyentuhnya bekah. Oh gitu. Jadi haram itu menyentuh. Nak haram menyentuh. Tu. Tapi apabila ternafi syarat haram menyentuh, maka halal tu bukan setakat sentuh, tanggung pun halal. Gitu dah. Tanggung bekah yang bukan disediakan hanya untuk Quran. Halal tu dilihat pada syarat dululah. Syarat tanggung tak apa. Tanggung Quran saja ke, atau Quran dengan mata benda ke apa, tengoklah. Kalau Quran tu ada bekas tu. Kata itu tu tak. Qala, dan telah berkatalah Ibnu Hajar fi Tuhfati dalam kitab Tuhfah. Wa zahiru kalamihim, dan yang jelas daripada perkataan mereka itu fuqaha, ulama tu fiqh ni, annahu ialah bahawasanya nyazarah tu, nya bekah yang disediakan untuk Quran tu, la farqa, tidak ada beza, fima pada barang, u'idda lahu yang disediakan ia barang, lahu baginya, bagi mishaf, baina kaunihi, di antara keadaannya nya barang tu, nya zarah tu, ala hajmihi, di atas saihnya nya mishaf, aula atau tidak. Tu dah.
Ada beza ke tak? Bekah hak disediakan untuk mishah tu di atas keadaan sahih Quran ataupun tidak sahih Quran. Ada iktibar dah farak antara kedua? Tak ada. Tu dah. Bahawa kita kata ada kotak tu ya buat betul-betul sahih Quran, mana muat. Muat sebuah Quran masuk, Pak. Nah, itu di atas sahihnya, bentuknya Quran dah. Hajmihi itu makna bentuk sahih boleh belaka tu. Sahih Quran atau bentuk mishah dia. Ataupun dia buat tu tidak dalam bentuk sahih tersebut, macam kotak. Kotak tu sia tebal lagi. Dah. Saya biasa tengok kotak mishah hadiah. Tu saya Johor musabaqah Taranum Al-Quran dah. Perekat negeri Kelantan. Ya bekah ya besar. Ada lambang negeri Kelantan atas tu. Besar. Padahal Qurannya duduk dalam tu. Tak sebesar kotak tu. Bukan mengikut sahih mishah ada. Ada farak tak? Tak ada farak. Itu kata Ibn Hajar. Zahir daripada kalam mereka itu fuqaha. Ialah bahawasanya bekah tu tidak ada beza pada barang, yang pada bekah, pada zarah yang disedialah ia barang ia zarah tu baginya mishah di antara keadaannya zarah tu di atas sahihnya mishah ataupun tidak. Gitulah. Di mana? Wa zahiru kalamihim annahu anna zarfa la farqa fi ma uidda lahu baina kaunihi kauni zarfi ala hajmil mishafi aula. Ada atau tidak? Jadi kata Ibn Hajar, yang jelas daripada perkataan fuqaha itu ialah bahawasanya zarah bekah tersebut tidak ada farak perbezaan pada barang, pada bekah. Itu kena ke zarah tu lah. Mu'iddah yang disedialah ia barang ia tu lahu baginya mishaf. Tidak ada farak. Bekah yang dicedek untuk Quran tu. Mu'iddah lahu tu. Tidak ada beza baina kaunihi kauni zarfi ala hajmihi hajmil mishafi. Aula atau tidak. Tu ikut sahih Quran ke atau tak ikut sahih Quran tak kira. Iktibar sini dia tu dibuat kotak tu. Bekah tu untuk Quran ke tak? Tu ya. Ikut sahih misal ke tak secara. Wa illam yu'adda mithluhu. Wa illam. Tu gayah tu. Wa in dan jika sekalipun lam yu'adda mithluhu lahu adatan. Wa in dan jika sekalipun lam yu'adda tidak disediakan mithluhu akan seumpama barang, seumpama ma ni kena ke zarah tu. Tu dah. Dan jika sekalipun tidak disediakan akan seumpamanya zarah tu lahu lil mashafi adatan. Secara adat sekalipun. Kita kata tak biasa tengok kotak Quran balah ni tak. Wano kotak Quran kan ni? Oh ya. Dia kata model terkini. Nah. Weh tak ada biasa tengok weh model lagu ni kotak Quran. Ni kotak apa ni? Kotak Quran ni. Weh baru tu baik, baru tu baik. Tak ada biasa tengok weh balah ni model dia. Tak kira. Biasa tengok, tak biasa tengok. Biasa ada kotak tu bentuk lagu tu ke bentuk lagu lain tak kira. Sekali pun lagu tu dikira kotak tu untuk Quran juga, gitulah. Wa illam yu'adda misluhu lahu adatan. Dan jika sekali pun tidak disediakan akan seumpama barang ni kena kau zarah tadi lahu ailil mashafi adatan secara adat. Sekali pun lagu tu tetap dikira sebagai zarfun mu'addalil mashafi. Mana bekah kotak yang disediakan untuk Quran juga. Maka kena dua syarat tadi. Kena dua syarat mana? Yang ni adakah dia tu kotak disediakan Quran? Ya. Maka haris tu kalau Quran tu ada tu. Tidak. Kalau Quran tak ada tak apalah. Intaha habis perkataan Ibn Hajar al-Haythami.
Kemudian kata muhasyinya pula dia nakal perkataan Halabi pula. Qala al-Halabi telah berkata oleh Syekh Halabi fi hawashil minhaji manhajinah di dalam beberapa hasyiah minha fi hawashil manhajinah dalam beberapa hasyiah minha ada wa alaihi dan di atasnya di atas ma fil hawashin minha tu fi hawashin minha tu tak kena ni hak dikata maqalul qaul bagi qala al-Halabi dah. Qala al-Halabi telah berkata oleh Halabi fi hawashil manhaji di dalam beberapa nota kaki bagi kitab minha. Apa dia kata? Ni maqalul qaul. Wa alaihi dan di atasnya di atas ma fi tuhfati dah. Wa alaihi ay wa in jaraina alaihi ala ma qalahu Ibnu Hajar al-Haytami fi tuhfati dah. Panjang tu boleh gitu apa? Dan di atasnya ni, dan jika kita menjalani di atasnya, di atas barang yang telah berkata akan dia oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah tu, yahrumu masul khazain. Haralah oleh menyentuh segala khazain. Khazain ni maknanya peti-peti, almari-almari, al-ma'dudati, yang dibilangkan dia almari-almari itu liwada'il masahifi ni untuk diletakkan segala mishaf Al-Quran fiha di dalamnya, di dalam khazain. Sudah berat ni. Kita kata ini peti-peti untuk apa ni? Ni peti ni untuk letak Quran saja ni. Kalau gitu dengan peti-peti tu pun haram kita situ. Kalau dia berwuduk lah, betul tak? Ataupun almari tu, almari reha tu. Almari reha tu untuk letak apa atas tu? Ini hanya untuk Quran sahaja. Pakai almari tu pun haram situ. Sudah. Sudahlah. Kalau kita menjalani di atas zahir apa disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, pakai peti-peti. Khazain ni peti-peti dah. Almari pun ya. Almari besi ke, almari kayu ke, tak kira. Tapi dibuat tu untuk Quran saja, letak Quran saja. Pakai peti-peti tu pun haram. Tak? Almari tu pun haram kita situ. Kalau kita tu tidak berwuduk. Berat ni. Kau berat. Kadang-kadang di masjid tu ya ada tulis kan? Almari Al-Quran sahaja. Mana tak saya letak lah buku-buku gapo-gapo situ. Quran. Kalau almari seperti itu, kalau kita menjalani di atas apa disebut oleh Ibn Hajar al-Tuhfah ni, kata Halabi, haras tu kau. Dia kata takut peti kecek kau, takut almari kecek kau haras tu. Dak, walau kaburat jiddan. Tengok. Dah, tu gaya dah. Dan jikalau besar sekalipun, besar sangat sekalipun, walau kaburat jiddan. Tu mana walau kaburatil khazain tu lah. Dan jikalau besarlah oleh segala almari itu, jiddan, sangat-sangat besar sekalipun. Apa? Haram juga. Tak boleh situ dah. Kalau ada Quran tu dah. Dengan syarat almari itu memang disediakan untuk Quran saja. Kalau kita kata almari ni untuk letak apa ni? Mana klik? Apa ya letak handphone belakang Al-Quran tu? Tu klik lah. Handphone apa? Apa letak situ? Apa letak situ? Yalah apa letak situ? Handphone ni untuk orang suruh cari ke apa, makna ke apa. Bukan tu, situ tu main geng. Tu apa ya telefon, mokmu telefon, apa telefon. Ada tu.
Pani jawab pani. Tu dah. Wa illam ya mana tadi? Walau kaburat jiddan. Dan jikalau sekali pun besarlah ia almari itu sangat-sangat besar. Besar setara mana pun, kalau almari itu atau peti itu disediakan hanya untuk letak Quran dan syaratnya Quran ada dalam tu, haras tu kalau kita tidak berwudu. Berat lagi tu. Jadi kau payah jadi dah. Itu kata Halabi kalau kita menjalani di atas perkataan Ibn Hajar lah kita tufah lah. Tu habis. Wabihi. Dan dengan dia lah. Ay wa biqaulil Halabi fi hawashil manha. Dan dengan dia, dengan perkataan Halabi dalam kitab Hawashi, segala catatan kaki, segala nota kaki bagi minhaj. Qala syekhuna, telah berkata, tak kena. Tak habis lagi perkataan Halabi tu. Wabihi, dan dengan dia. Tu dah. Wabihi, dan dengan dia. Dengan wabihi, dan dengan dia. Dengan apa? Wabihi ay wabi qawli yahrumu masul khaza'in ilah. Itu tu tadi Halabi apa dia kata kan? Kalau kita menjalani di atas apa disebut oleh Ibn Hajar lagi tak tahu apa. Kalau kita macam ni, nescaya haram juga menyentuh dengan segala almari-almari al-ma'dudah yang dibilangkan dia tu untuk diletakkan segala mishaf saja pada almari-almari tersebut. Sekalipun besar almari tersebut. Baik. Tak ada ke hak petua lagu tu? Ada. Memang ada sungguh. Wabihi dengan dia lah. Tu. Wabihi ay wabi qawli yahrumu masul khaza'in ilah. Qala syekhuna. Telah berkata oleh guru kami, guru Halabi ni. Siapa guru kami? Al-Alqamiyu. Syekh Al-Qami. Wa syekhuna Ar-Ramliyu, dan syekhuna guru kami juga Ar-Ramli. Imam Ramli pun kata lagi tu juga. Tu kata Halabi, guru kami Al-Qami dan Ar-Ramli, petua gitu juga. Mana? Haram setuh segala peti-peti yang dibilangkan hanya untuk diletakkan mishaf. Dengan syarat mishaf tu ada itulah. Sekali pun besar. Peti-peti tersebut, almari-almari tersebut tak kira. Intaha. Baru suk habis perkataan Halabi dah. Tu intaha tu baru suk habis perkataan Halabi. Jadi wabihi tadi tu perkataan Halabi lagi tu. Wa fit tuhfati. Dan di dalam tuhfah pula. Tu. Ai wa qala Ibnu Hajarin fit tuhfati pula dah. Nakal lagi perkataan Ibnu Hajar itu tuhfah. Dan di dalam tuhfah, dan telah berkata Ibnu Hajar itu tuhfah. Apa dia kata dalam kitab tuhfah lagi? Wa mithluhu ay sunduqi. Ay wa mislu sunduqi lah. Dan seumpama kotak itu khabar kursiyun, ialah kursi juga. Tu serupa juga dengan hukum kotak Quran tadi. Kursi mana sifat? Wada'a alaihi, yang tu dah. Wada'a ay mashalah. Wada'a yang yang telah meletaklah oleh seorang akan mishaf tu alaihi, di atasnya, di atas kursi tersebut. Tu kursi ni bukan kursi hak duduk itu dak. Orang kita panggil reha tu. Macam kursi dia panggil reha. Jadi reha tu haras tu tak? Pakai ni kan? Mana? Reha pun haras tu dengan syarat Quran ada tah ya. Tak? Sebab seumpama kotak tu ialah reha. Kursi tu rehat lah. Bukan kursi. Orang tak letak kursi menduduk jubur mengatas dia Quran. Kan gitu. Kursi sini mana rehat. Dia supaya kursi juga kan. Dia ada kaki ya. Main kursi. Jadi seumpama kotak tu ialah rehal. Reha mana? Reha yang diletakkan akan Quran di atasnya, di atas rehal. Bahasa kita panggil reha lah.
Nah, Korea tu bahasa Arab apa? Hah? Bahasa Arab Korea? Bukan? Kalau bahasa Arab, rohib, rehlah macam musafir jalan tu dah. Rehal. Bahasa kita tu kot, rehal tu. Cuba cek tengok bahasa kita dah. Rehal tu. Tidak mesti sebut rehal sini. Tidak sebut rehal, disebut kursi. Tu kursi ni bukan kursi kita duduk yubu kita hatuk atas tu. Tak. Kursi yang diletakkan di atasnya, di atas kursi itu akan mishah. Mana rehal tu lah. Sebab dia bukan kotak. Nah, dia ada dua kaki gini ya, Pak istilah gitu. Dia buat satu papai, satu kaki. Satu papai, satu kaki, lepas tu dia pun selit. Dia selit. Jadilah boleh pacak gitu. Lepas tu kita pun letak Quran lah tu. Tu dah. Jadi seumpama kotak tu ialah rehal yang diletakkannya rehal. Ada yang diletakkannya mishah tu di atas rehal tadi. Intaha habis suk perkata Ibn Hajar itu tuhfah. Jadi dalam tuhfahnya pehanya daripada tuhfah, rehal pun seumpama kotak yang disediakan untuk Quran juga. Ada memanglah rehal tu tak letak. Mi goreng ke, mi basah ke tak letak atas rehal. Kalau letak Quran betul dah. Tu ya, muaddan lil mashafi wahdahu, ada syarat dah tu. Tapi kata tak listuh tu kalau ada Quran dah tu lah. Gitu ya tu. Maknanya kalau Quran ada, rehal tak tutup, kita boleh ambil buka tutup, tak ada apa-apa. Kita sininya masalah Quran ada kedok dalam tu. Atas ya tu. Habis itu. Intaha. Kemudian kata dia wafil kurdi, dan tersebut adalah hasyiah kurdi. Apa yang tersebut dalam kitab hasyiah kurdi? Wa taraddada, dan taraddu. Taraddada ni mana berpergi datang, maknanya papoh mari oleh Ibn Hajar fil i'abi dalam kitab i'ab. Ibn Hajar apa panggil taraddud. Taraddud ni tak boleh jazam, tak boleh putus. Dengan petua dia dalam kitab i'ab pada masalah apa? Fi ilhaqil kursiyi bil mata'i, dengan mata benda. Pada menghubungkan reha tadi itu dengan mata benda. Itu dah. Au bi zarafihi, atau dengan zarafnya. Dengan bekahnya. Au bi zarafihi, atau dengan bekahnya. Nyo mana pula? Bi zarafihi ay bi zarafil kursi lah. Dengan bekahnya kursi tu. Jadi gini. Kata kurdinya taraddu Ibn Hajar dalam kitab i'ab. Ibn Hajar tu taraddu mana? Papoh gimari. Tak boleh nak jazam pada masalah ilhaq, dihubung ke hukum kursi dengan mata benda ke ataupun bekahnya. Mata benda bagi mishah ke atau bekahnya, bekah mishah. Au zarfil mishah lah. Begitu. Jadi kalau kata kursi itu ialah mata benda. Mata benda bagi Quran tak? No, kalau gitu. Ya. Masalah ni, wa taraddada fil i'abi fi ilhaqil kursi ay fi ilhaqi mas'alatil kursi bi mas'alatil mata'i au bi mas'alatiz zarfi. Gitu dah. Jadi nak hubung mana nak ilhaq. Yang macam qiyah juga ni. Nak qiyah, nak ilhaq hukum kursi ni sama dengan masalah tanggung Quran dengan mata benda ke ataupun masalah bekah bagi Quran. Gitu dah. Tu gitu dah, nampak tu.
Ha. Kalau masalah mata, maka kembali kepada kembali kepada masalah tanggung. Tu tanggung. Tanggung kursi itu niat tanggung apa? Quran saja ke Quran dengan mata benda? Gitu. Kalau masalah kursi ni dihubung kepada zaraf, kepada bekah, maka ni dengan dua syarat. Mana? Kursi itu untuk Quran saja ke dijadikan dia? Dan Quran itu ada ke di atas kursi itu, di atas reha tu? Gitu dah. Jadi Ibnu Hajar adalah kitab I'ah kata Kurdi, apa masalah kursi, masalah reha ni nak diilhaqkan dengan masalah mata ke dengan masalah zarah. Gitu kena ambil itu dah. Baru faham sikit. Kalau tidak pening jadi ya. Summa kemudian tarajja, berharaplah ia Ibnu Hajar aqrabiyatan, akan yang terlebih hampirnya masalah kursi ni, masalah reha Quran ni, ilhaqihi bizarfi. Kemudian berharaplah ia Ibnu Hajar akan yang terlebih hampir pada ilhaqkannya kursi itu dengan masalah zarah. Tu maka sebab tu lah Tuhfah kata apa? Wa mislu sunduki kursiyun. Tu dah. Jadi Ibnu Hajar dalam kitabnya pada mulanya Ibnu Hajar dia papoh ya masalah kursi ni masalah seperti mata benda, tanggung Quran dengan mata benda ke ataupun masalah zarah bagi Quran. Kalau masalah kursi ni dihubung diilhaq dengan masalah mata, maka kembali kepada hamlu, tanggung. Mana Quran di atas reha tu kita tanggung Quran tu. Tanggung Quran tu niat tanggung Quran ke atau niat Quran dengan mata benda atau tak niat orang apa? Kembali kepada hamlu. Kalau kita ilhaq ke orang panggil masalah reha ni dengan bekahnya Quran, bekah disediakan Quran, maka dua syarat kembali. Mana? Reha tu untuk Quran saja ke tak? Kalau Quran saja baru haram. Lagi pula mesti kena ada Quran dah tu. Haram lah kalau kita tu tidak berwudu. Maka dalam I'ah kata Kurdi, Ibnu Hajar berharap akan lebih dekatnya dikiyahkan orang dihubungkan orang panggil masalah reha Quran ni dengan bekah Quran. Jadi kembali kepada masu, tidak balik pada hamlu dah. Tu. Tak tu lah kalau zaman kecil-kecil dulu. Ada tok guru. Ya ada uduk ni. Dia pun tak batal pensel. Akak rehat lagi. Akak rehat lagi. Akak rehat. Apa boleh? Niat bawa peng ya. Jangan bawa Quran. Maknanya dia ambil dia ilhaq ke rehat tu dengan masalah mata. Masalah tanggung kembali pada masalah mata, tak tanggung mata benda. Setengah tu guru tak lagi tu. Dia ambil wuduk dulu. Setuh reha tak boleh. Jadi dia pakar ni ilhaqkan masalah reha tu dengan bekah Quran tu. Jadi kembali kepada masalah masu, setuh lah. Situ habis situ. Intaha habis su perkataan Kurdi. Wa fil Bujairimi, dan tersebut dalam Bujairimi. Wal mu'tamadu, dan bermula pendapat yang mu'tamad, yang dipegangi. Annal kursiyah, ialah bahawasanya reha Quran. Tapi reha mana? As-salira, yang kecil. Khusi halu, mana reha halu? Reha kecil ni. Yahrumu masu jami'ihi. Haram oleh menyentuhkan sekalian kursi. Kita kata reha tu kecil, Quran tu besar. Kan gitu. Ya ada gak reha, ia tak sama. Ada reha besar. Ada reha kecil, macam-macam lah orang buat reha tu. Jadi kalau orang panggil dalam Bujairimi kata, kaum muktamad kata kalau reha tu kecil, Quran besar, haram tu sekalian reha tadi.
Tumassu jami'ihi ay jami'il kursi. Wal kabira ni atah pada saghira dah. Wa annal kursiyal kabira, dan bahawasanya kursi yang besar, mana reha yang besar ni, la yahrumu, dak haram menyentuhkan dia reha besar, illa melainkan haram juga masal mahazi lil mishafi, menyentuh akan mahazi mana hak betul molek bagi mishaf. Betul molek kata ni, contoh ni lah reha dia. Ni hak betul molek dengan mishaf ni. Kalau contoh ni mishaf Quran, ni reha. Hak mana hak betul molek dengan mishaf ni? Sejajar kita kata. Hak betul molek dengan mishaf ni, haris tu ni. Tapi reha tu besar lagi, betul? Reha dia ni reha naik ala kata. Reha naik gitu kata-kata. Tu macam cerita sunat kali yoga pula. Tu reha yang besar. Jadi hak mana hak betul molek, berbetulan, sejajar, menepati dengan mishaf, tu haris tu. Lain pada tu, dah ia reha besar, dah haris. Tu dah haris. Gitu pula dalam Bujarimi kata pendapat muktamad. Pula dah. Tadi kata haris berlaku. Tu. Jadi kalau khazain tadi, almari tu dah. Contoh papa almari tengok. Hak mana haris tu? Hak mana? Seandainya almari reha ni untuk Quran saja, masalah sekarang ni bukan untuk reha saja. Tu. Bukan untuk Quran saja, untuk reha tik tengok. Jadi kotak ia tu, khazain almari reha tu bukan untuk Quran saja tu. Betul tak? Untuk reha hati atau tak apa. Kita kata kalau untuk Quran saja, tapi dia besar, dia bawah tu kayu. Jadi hak mana sejajar dengan Quran tu, haris tu. Yang nak akak tu kena akak bawah, hak mana hak tak ada sejajar dengan Quran. Pegang tepi hak Quran setuh dia sejajar, haris pula dah. Kalau zahir dalam muktamad Bujarimi lah. Sebab apa? Sebab masalah reha ni dikiyah dengan sunduk. Nah, sunduk tadi tu tak kira kecil besar. Nah, ikut sahih tak ikut sahih. Nah, secara adat atau secara adat, peher daripada tu khazain ma'dudah liwada'il masahih pun haram juga. Walau besar sekalipun. Ya kiyah gimana dah. Habis itu. Jadi kalau kita ikut Bujarimi ni pula, bolehlah khazain ma'dudah tu. Kalau tidak sejajar dengan mishaf. Walau kaburak tadi tak air. Jadi walau kaburak dia nak tolak hak ni dah juga. Hak pegang dengan kaum muktamad dalam Bujarimi dah. Sebab kalau kita pakai zahir Bujarimi kata wal kabira la yahrumu illa masal mahazi lil mishafi, pehernya hak tadi walau kaburak jiddah tu tak masuk. Sebab kalau almari itu besar, bukan semuanya sejajar dengan Quran, berbetulan dengan Quran. Hak mana hak sejajar dengan Quran je haram. Setuh. Jadi kalau Quran tak ada kat dia, boleh tak kita setuh? Bukan yang besar Kata tu mari besar nyepak. Quran 3 buah itu. Tak apalah. Kalau kita pakai muktamad Bujarimi, gitu kak. Habis intaha. Habis berkata Abu Jarimi. Wa amma jildul mishafi, dan adapun kulit mishaf. Kulit mishaf ni kalau kita kata ni Quran, ni kulit dia ni. Jild. Tu jildu dah. Kulit mishaf, kulit kitab, kulit mishaf, kulit Quran. Tadi kotak bekas lain. Fayahrumu massuhu, maka haralah boleh menyentuh akan dia akan jildi, akan kulit. Koi. In koi. In kana jika adalah ia jildu muttasilan bihi, ialah berhubung dengan dia dengan mishaf. Tu. Kata haram setuh jika adalah kulit mishaf tu masih berhubung, masih bersambung dengan dia dengan mishaf. Ini indah hajarin, indah Ibn Hajarin lah di sisi Ibn Hajar. Jadi kalau kulit Quran ni lekat dengan Quran gini, ni kulit Quran ni,
Lekat dengan Quran gini. Ha, selama mana dia lekat gini, kulit ni pun haram. Walah, kulit bukan Quran. Nah, kau ada situ. Ayat apa? Tak ada. Tapi oleh kerana dia melekat dengan lembaran-lembaran masahif, beberapa lembaran Quran, maka dia pun haram juga. Dia tabik, dia ikut. Ha, dia ikut haram juga kita situ. Di sisi Ibnu Hajar. Pehenya kalau kulit Quran cabut dah. Gelar cabut ya soyo lama-lama kuat hangat ngapa kan? Jadi dia gebor bezita. Cabut siapa dah? Naya kulit Quran. Ada lah. Tak haram lah. Tu di sisi Ibnu Hajar gitu lah. Wa inda mimro wa inda ramli lah. Miro tu Imam Ramli lah. Dan di sisi Imam Ramli pula yahrumu mutlakon, haram secara mutlak. Bila qaiding lah mana mutlak ni? Lagu mana mutlak? Tafsir bagi mutlak tengok. Muttasilan kana, berhubung, mana bersambung. Berhubung ni bukan hubungi ya telefon calling bukan, nah. Bersambung. Bersambung ada ia jildul mishaf au munfasilan, atau bercerai jildul munfasilan, jildul mishaf tadi. Mana masih bersambung dengan lembaran Quran atau berpisah, tak kira. Haram mata-mata tu di sisi Imam Ramli. Kulit apa ni? Kulit Quran haram. Lakin akan tetapi bisyarti, dengan syarat. Bisyarti dengan syarat ni. Syarat apa? Bisyarti alla tanqati'a nisbatul jildi anhu anil mishafi. Dengan syarat bahawa tidak terputuslah oleh penisbahannya kulit daripada mishaf. Maknanya kulit tu cabut, orang panggil, kulit gapo tak cuma akak? Atau kulit Quran ni, haras tu kalau tak ada wuduk. Masih lekat nisbah kulit tu kepada Al-Quran. Tu dah. Tu. Jadi kalau kita jumpa kulit kitab, kulit apa-apa, kulit buku, kulit gapo ni? Kulit Quran ko, kulit kitab yang anah. Kulit kitab yang anah ko. Nah, kayak kulit Quran, tak lekat nama dah. Tak lekat nama kulit Quran. Maka pehenya, zahir ibaratnya, boleh setuh. Kalau tak ada wuduk juga di sisi Imam Ramli. Sebab dia kata apa? Lakin, akan tetapi hak putuh munfasilan tu bisyarti dengan syarat. Allah tanqati'a nisbatul jildi anhu anil mishafi. Wala tanqati'u indahu illa inittasala bighairihi. Dan tidak terputuslah. Wala tanqati'u, dan tidak terputuslah apa? Nama bagi kulit Quran tu. Indahu, di sisinya. Di sisi apa ni? Indar Ramli. Di sisi Imam Ramli. Illa melainkan ini tasala bi ghairihi. Melainkan jika bersambung ia kulit Quran tu bi ghairihi dengan yang lain daripada Quran, lain daripada mishaf. Barulah orang panggil putus nama kulit Quran. Gitu. Jadi kalau kulit Quran tu jatuh lebok mana-mana kulit dia, lalu dia akak, kulit ni kulit Quran ni, tetap kulit Quran, tak jadi semabur dah. Bila kata terputus nisbatul jildi anil mishafi inda Ramli, ini tasola jika bersambung ia jildu tadi tu bi ghairi mishaf. Mana kulit tu ia buka ia jahit gi ke kitab lain bukan Quran dah. Barulah orang tak panggil kulit tu kulit Quran. Di sisi Imam Ramli lagu tu. Tu dah. Ya sebab ya gini kita kena tengok juga zaman Imam Ramli ni kulit Quran tu dia bukan macam kulit Quran macam kita. Tak? Kulit sekulit-kulitnya lah.
Kadang-kadang kulit tu diperbuat daripada kulit binatang, kulit arnak ke, kulit kambing ke, dia indibak, dia samuk dah. Nah, dia samuk dah kulit binatang tu. Habis dah tak ada darah ke apa, ada bulu-bulu saja, dia buat lapik, dia jahit. Jadilah kulit kita. Orang zaman dulu. Bukan macam gini. Tak? Kalau zaman kita lah, ni kotak juga ni. Nah, ketah kerah dia panggil. Kotak ke ketah kerah. Lepas tu depan ni, kalau kita tak balut lagu ni, dia lama-lama tangga. Tangga, tak? Tangga tulisan ni. Jadi kalau kita jumpa ke jalan, kita tak tahu, kulit apa ni Nah, nama pun tak ada dah, tepi ni pun tangga dah. Kulit Quran ke apa? Kau kulit, okey? Kita kena tengok wakil kau tu. Imam Ramli sama dia bukan gini kulit kita. Bukan cetak gini kulit. Kulit tu diperbuat daripada kulit binatang. Tu sebab tu di sisi Imam Ramli tidak terputus di sisi Imam Ramli nama kulit tu kulit mashaf illa inittasala bi ghairi mashaf. Melainkan jika bersambung ia kulit dengan yang lainnya lain pada mashaf. Habis itu dah. Sikit lagi. Wa fi 'ainshin. Dan tersebut dalam 'ainshin. 'Ainshin ni Ali Shibram Malisi dah. Syekh Ali Shibram Malisi. Ada baca Shibram Malisi pun ada juga. Apa kata Ali Shibram Malisi? Walaysa min qita'iha ma law jullidatil mishafu bijildin jadidin wa turikal awwalu fayahrumu massuhu amma law dha'at awraqil mishafi aw huriqat fala yahrumu massu jildi. Gitu. Baik, kata Syekh Ali Shibram Malisi, walaisa, dan tidaklah min inqita'iha, tidaklah termasuk daripada terputusnya. Tu dah. Terputusnya nisbah. Inqita'iha inqita'in nisbah. Begitu. Tak cuma ipeng ya. Inqita'in nisbah ni baru tu. Dia. Walaisa min inqita'iha inqita'in nisbah. Dan bukanlah setengah daripada yang masuk putuhnya nisbah. Mana? Ma oleh barang, oleh masalah, lau jullidal mishafu, jikalau dijullida, mana dibuat kulitkan akan mishaf, gitu dah. Lau jullidal mishafu, jikalau dibuat kulitkan akan mishaf, julida bijildin jadidin, dengan kulit yang baru. Kita kata Quran dia tu, kulit dia tu buruk dah. Tu lalu dia pun buka kulit tersebut. Lama dulu kepada dah ni kulit tu kadang-kadang diperbuat daripada kulit binatang hak telah disamuk, diindibagkan dia. Buruk dah kulit tu. Ia pun buka kulit tu, dikulitkan pula dengan kulit yang baru, misal tadi. Wa turikal awalu, dan ditinggalkan al-awalu, al-awal jildul awal, akan kulit yang pertama. Kulit yang pertama tadi tu dibuang dah, ataupun ditinggalkan, dibuang, kalau di mana-mana tak kira lah. Fayahrumu massuhu, maka haralah oleh menyentuh akan kulit tersebut. Massuhu ay massul jildul awal tadi. Haram menyentuh akan kulit yang pertama. Sebab apa? Sebab tak termasuk daripada inqita'un nisbah lagi. Tu dah. Amma adapun lau dha'at, jikalau dha'at, apa dah dha'at ni? Menyia-nyia dah, mensia-sia dah dha'at. Amma lau dha'at awraqil mishafi, tu adapun jikalau menyia-nyialah segala kertas-kertas mishaf.
Menyio-nyio ni maksudnya apa ni? Sekejap. Tak nampak tu. Amma law da'at awraqil mishafi. Adapun jikalau menyia-nyialah ia jildu tu, akan segala kertas-kertas mishaf. Au hurriqat, atau dibakarkan dia kulit tersebut. Gitu kah? Tak kena tu. Amma law da'at awraqil mishafi au hurriqat fala yahrumu masul jildi. Oh, gitu. Amma adapun law da'at awraqil mishafi. Adapun masalah jikalau tu apa? Da'at sia-sia segala, sia-sia ni mana nak pasal makna apa lebih itu lagi. Terburailah segala kertas-kertas mishaf. Au hurriqat, ataupun terbakar kertas-kertas mishaf. Kulit tak terbakar. Gitu dah. Tu. Kita kata gini kulit dia tak jahit. Kulit mishaf tu tak jahit dengan lembaran awraqil mishaf dah. Kertas-kertas mishaf. Jadi dia bawa tu kan habis kebal. Oh, kertas-kertas mishaf tu kebal. Dengan kulit saja. Buat masalah nak kenapa dah. Sudah-sudah tu, mana Quran ada? Tinggal kulit saja. Tu tak haras tu. Nah, dah haras tu. Ataupun hurriqat. Hurriqat ni mana? Terbakar lah. Atau kita kata bahaya kanana. Kulit anak-anak tak makan, kertas dalam tu habis anak-anak makan. Tinggal kulit saja. Fala yahrumu masul jildi, maka tidak haralah oleh menyentuhkan akan kulit tersebut. Kalau seorang itu berhadap. Sebab apa? Dia tidak ittisal dah. Dia sudah hilang dah nisbah. Inqita'un nisbah dia panggil. Ada pun kalau orang tu dia buka kulit yang pertama, sebab buruk dah kulit tu, lalu dia pun ambil kulit baru pergi jahit balik dengan mishaf ada Quran tu. Maka kulit yang pertama tadi tetap tak putus, tidak inqita'un nisbah. Masalah yang disebut oleh Ali Shibra Malisi. Tetap tidak putus, tidak putus orang panggil nisbah ke kulit tu kepada Al-Quran. Maka tetap haras tu. Walaupun Quran ada dah ya. Tu. Bila ke inqita'un nisbah? Apabila warakul mishaf tu binasa ataupun bertebaran tak tahu ke mana hala, tinggal kulit saja. Ketika tu baru tak haram orang panggil setuh. Sebab apa? Inqita'un nisbah. Terputus dah nisbah kulit tu kepada mishaf. Gitu dah. Baru nampak kena tasbih kat tu. Itu mana? Amma law da'at awraqil mishafi. Adapun jikalau tersia-sialah segala kertas-kertas mishaf. Au hurriqa, atau terbakar binasa, bahaya anak-anak atau terbakar ke, kulit tinggal. Fala yahrumu masul jildi. Sebab apa? Sebab apa tidak haram? Sebab ketika itu inqita'un nisbah. Ada. Tu. Habis. Intaha, habis perkataan Ali Shibra Malisi. Gitu deh. Jadi kalau macam tak ada, cabut kulit Quran. Quran ada, kulit dia cabut. Tetap tak boleh sentuh sebab belum masuk dalam kategori inqita'un nisbah jildi anil mishafi dah. Belum masuk dalam kategori terputus nisbah kulit Quran itu daripada Quran itu sendiri dah. Jadi maksud dengan kata inqita'un nisbah tadi itu, terputus nisbah kulit kepada Quran itu apabila mishaf itu sendiri itu lembaran kertas dia tu tersia-sia ataupun binasa, barulah kulit tu putus nisbah dengan Quran.
Habis. Wa huwa fihi wawul halah. Wa huwa padahal ia ail mishafu fihi ay fi nahwi zarafi tadi. Tu dalil ayat qauluhu wa huwa dan ia tu wawul hal. Padahal ia ail mishafu fihi ay fi nahwi zarafi tadi. Pada umpama bekah tadi. Habis itu. Summa qala syarihu rahimahullah. La qalbu waraqihi bi'udin. Tapi kait idza lam yanfasil alaihi alal aun. Wallahu tatimmatun situ dah. Qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Makki nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun azimatun. Bermula ini ialah satu penyudah yang sangat besar faedahnya. Apa kata dia? Yusannul wudu'u fi mawadhi'ah. Disunatkan akan berwuduk tu pada beberapa banyak tempat. Syekh ni kita ada baca dah lah kitab i'anah dulu ni. Cuma dalam kitab i'anah tu ia tidak habis supaya dalam kitab ni. Kitab ni ia panjang lagi rupanya, tambah lagi. Dalam kitab i'anah dulunya kita bacanya ia sampai mana dah dulu? Dalam i'anah ni ia sapa kepada waqahqahatun ta'til musalli wa qassuna li syaribina wal kidbu wal ghadabur radi. Situ dah. Sampai situ je. Tu sampai situ je. Tapi kalau dalam kitab kita ni Syekh dia tambah lagi dah. Panjang lagi rupanya Syekh ni. Molek juga kita baca pun. Tak apa. Tu nazamaha, telah membuat nazam lah akan dia. Akan beberapa tempat yang disunatkan berwuduk tu ba'duhum oleh sebagian mereka itu ulama. Itu kalau dalam kitab apa nama? Dalam kitab i'anah ni kata, iaitu nazam ni dinisbah kepada Al-Iraqi dah. Qala al-'allamatul Qurdiyyu waqaftu ala manzumati lil-Iraqi. Lil-Iraqi nah. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi tu. Dalam kitab i'anah dululah. Tu apa? Hak dinakal oleh Syekh Sayyid Bakar Syattad Dimyati dah. Sini dia tak sebut ba'duhum je, sebagian mereka itu fuqaha. Min bahri tawili, daripada bahar tawil. Biqaulihi, dengan perkataannya biqauli ba'dihim. Biqauli ba'dil fuqaha, dia kata apa? Wa yundabu lil mar'il wudu'u fakhudh ladai. Gitu kah? Wa yundabu lil mar'il wudu'u fakhudh ladai. Mawadi'a ta'ti wahya zatut ta'addudi. Tak kena nak baca itu dah. Qira'atu Qur'anin sima'u riwayatin wa darsulil ilmi wa dukhulu li masjidin wa zikrun wa sa'yun ma'a wukufin bi arafata ziyaratu khairil ala mina Muhammadin wa ba'duhum addal kubura jami'aha wa khutbatu ghairil jum'ati idmim atau idmum lima badah. Tu tengok dia. Wa yundabu lil mar'i. Tengok. Kita baca sini, lepas tu kita baca di syarah dia sini. Wa yundabu, dan disunatkan lil mar'i, bagi seseorang itu. Tak? Disunatkan lil mar'i. Wa yundabu lil mar'i, dan disunatkan bagi seseorang itu al-wudu'u, akan berwuduk, fakhudh lada. Tak? Fakhudh ladayya, maka ambillah. Tu. Ambil ingatlah olehmu. Ambil sipanglah olehmu. Mawadhi'a, akan di berapa tempat, ta'ti, akan datanglah ia mawadhi' itu. Wahya, dan ia mawadhi' itu zatu ta'addudin,
beberapa perkara yang berbilang-bilanglah ia. Gitu dah. Mana disunatkan bagi seseorang itu berwuduk pada beberapa tempat yang lagi akan datang, dan ia beberapa tempat tu ialah beberapa perkara yang berbilang-bilanglah ia. Satu, qiraatu Qur'anin, baca Quran dah. Dia kata lepas pada syairnya, wa syarhu hadhil abyati, dan bermula syarah ini segala bait-bait syair. Annal wudu' asy-syar'iyyah, bahawasanya wuduk yang bangsa syarak, la lughawiyah, bukan wuduk yang bangsa lughawi. Gapo wuduk yang bangsa lughawi? Allazi huwa, yang bermula ia wuduk yang bangsa lughawi itu mujarradu ghaslil yadaini, semata-mata basuh dua tangan. Tu jadi kalau sebut kata wuduk lughawi, basuh tangan saja. Tu dah. Wuduk sebelum makan. Apa makna tu? Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Bukan wuduk basuh muka tangan dah. Wuduk situ wuduk ghaslul yadain pada lughah saja. Tapi sini bukan wuduk pada lughawi ni. Wuduk pada syarak. Tak berheng. Wuduk pada syarak berheng tak? Gapo wuduk pada syarak? Gapo wuduk pada syarak? Iyalah, apa wuduk pada syarak? Apa? Wuduk pada lughah apa? Wuduk lughawi itu apa? Tu lagi tak apa? Mu tengok tak, mu tidur, mu baca? Tidur? Macam ni? Dekat lagi. Tak, sini. Dekat sikit sini. Gitu. Tu yang ada tu. Wuduk lughawi apa makna? Mujarradu ghasli yadain. Apa? Apa dia? Mujarradul ghasli yadain tu apa? Apa makna? Apa maksudnya? Sapu ke basuh? Apa tu? Wuduk apa? Wuduk dari segi apa tu? Lughawi. Tidur lagi nyepak. Natang. Babi molek. Patel aku. Natang aku tidur dari lah. Wahagi dia tidur dah kan? Natang. Nak maki aku tidur banyak tidur. Tu wasyarhu hadhil abyad, dia kata dah bermula syarah ini segala bait syair ini anal wudu asy-syar'iyyah la lughawiyyah alladhi huwa mujarradul ghasli yadain. Dia kata annal wudu asy-syar'iyyah, bahawasanya wudu yang dibangsa pada syarak. Buah tu la lughawiyyah alladhi huwa mujarrad tu jumlah muqtaribah dah. Ni khabar dia. Yatlubu fi mawadi'a katsirata, dituntut ia pada beberapa tempat yang banyak. Mana? Fi qiraati Qur'anin ay iradatihi takdir. Qiraatu Qur'anin ay fi qiraati Qur'anin, pada membaca Quran ay iradatihi. Mana noknya membaca Quran. Gitu. Jadi bila mu nak baca Quran, berwuduklah. Sunat berwuduk. Kita baca gitu dah. Kita baca di lepas kita baca di syarah ya gitu. Tu sima'u atau sama'u riwayatin. Tu sima'u riwayatin. Menyemuk, mendengar akan riwayat. Tu dah. Wa fi sima'in lil Qur'ani walil hadisi wa fi riwayatil hadisi ghairil maudu'i yakinan. Gitu. Tu. Dan sunat lagi berwuduk. Bila kita nak mendengar akan bacaan Quran. Tu orang nak baca Quran, kita pun wuduk. Kita baca pun tapi nak dengar.
walil hadisi, dan nak baca hadis, nak dengar orang baca hadis. Wa fi riwayatil hadisi, dan nak riwayat hadis. Tapi hadis mana sifat bagi hadis? Ghairil maudhu'i, bukan hadis reka-reka. Tapi bukan hadis reka tu pun yakinan secara yakin. Kalau khilaf pada maudhu', tu masih boleh lagi. Mana sunat lagi lah kita berwuduk untuk meriwayatkan hadis yang seperti itu. Maknanya ada kil wakil. Contoh seperti ulama yang tasyadud, dia kata maudhu'. Ulama yang tasahud, dia kata dah hadis ni. Bukan sahih, bukan. Ulama yang tawassut, dia kata kau ni dhaif jiddah ni. Tu. Dhaif sangat-sangat. Nak kata maudhu' tu dak lagi. Contoh. Maka hadis seperti itu kan maudhu' dengan secara yakin. Masih sunat kita tu berwuduk apabila kita nak riwayat hadis umpama tu. Kata tak sunat berwuduk tu apabila itu maudhu' dengan secara yakin. Wa fi riwayatil hadis ghairu maudhu'i yakin ay tahammulihi riwayatan 'an syaikhi. Tu tak? Tu tak mana? Apa? Ay tahammulihi dah. Iaitu nak menanggungkan dia hadis itu riwayatan secara riwayat ani syaikhi. Ni biasanya kita apa tok guru baca ataupun kita baca depan tok guru. Tu ijazah. Masa musassa itulah. Ada musassa tu. Tu menanggung. Tu. Tahammulihi, menanggung ia seorang itu akan hadis tersebut riwayatan secara hadis, secara riwayat ani syaikhi daripada syekh. Itu pun sunat berwuduk jika hadis itu tidaklah hadis maudhu' dengan secara yakin, apalagi kalau hadis itu sahih. Kemudian dalam syair dia kata apa lagi? Wadarsun li'ilmin, dan sunat wuduknya ialah nak belajar akan ilmu. Lagu mana nak belajar akan ilmu? Tengok dalam syarah dia kata. Wa fi ta'allumi ilmin syar'iyyin, dan sunat berwuduk pada mempelajari akan ilmu yang bangsa syarak. Gapo ilmu bahasa syarak ni? Bayan min tafsirin, daripada tafsir Quran, wa hadisin, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fiqhin, dan ilmu fiqh, wa ta'limihi lit-talabati, dan mengajarkan ilmu bangsa syarak tu kepada para pelajar. Bukan pelajar saja sunat wuduk, tok guru pun sunat wuduk dah. Tapi ilmu syarak lah. Amal alatuhu, adapun bermula alat-alatnya, alat-alat ilmu syarak. Gitu Mana? Seperti ilmu nahwi, ilmu sarrah, ilmu balaghah, alat tu. Fala yusannu lahal wudu'u, maka tidak disunatkan baginya laha ay li alati ilmi syar'iyyah. Baginya, bagi segala alat-alat bagi ilmu syarak tu tidak disunatkan baginya akan wudu. Tak sunat wudu. Jadi lepas kita ngaji tafsir, kita ngaji nahwu, prek ketemu ada apa? Tak sunat wudu. Tak sunat wudu dah. Pasal itu alat untuk ilmu syarak. Dikatakan sunat wudu tu apabila kita nak belajar ilmu syarak tu sendiri dah. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis tu dipanggil ilmu syarak. Adapun nahwu, sarah, balaghah, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadha'. Tu apa lagi? Ilmu mantik, ilmu apa lagi? Ilmu makulatul asyar. Itu semua tu bukan ilmu ya al-maqsudu bih. Yang ditujukan dengan dia dah. Berarti ilmu tu wasail. Tu. Jadi wasailah aja. Wasilah untuk ilmu syarak. Maka di sininya tidak disunatkan berwuduk dah. Habis itu. Wadukhulu li masjidin, dan sunat wuduk lagi nak masuk ke masjid. Dia kata wa fi dukhulil masjidi,
Dan sunat berwudu pada orang yang nak masuk dalam masjid, wa fi dukhulil masjidi, dan pada masuk masjid. Pada masuk masjid dia. Nah, wa fi dukhulil masjidi, dan pada masuk masjid. Wa dukhuli fil masjidi, sudah lagi dah. Dan masuk di dalam masjid mana? Sunat wudu. Mana wudu tu sebelum tu lah iradatu dukhuli fil masjidi, nak masuk ke dalam masjid, wudu. Tu dah. Walau marran, ay walau kana dukhulul masjid itu marran, ialah lalu. Ataupun walau kanat tu. Nak katakan tu. Tu ghayah tu. Ghayah pada kata dukhul tu dah. Walau kanat dukhulu tu marran, ialah lalu sekalipun gitu. Dan jikalau adalah masuk ke masjid tu lalu. Lalu ni kan? Masuk pintu lain, tubik pintu lain, tu maknanya lalu. Nah, yang masuk pintu ni, tubik pintu tu. Saja buah-buah. Ini nak pergi jumpa abang, malah pergi lagi ni. Yang masuk, jak. Walaupun lalu gitu pun, sunat berwudu. Itu dah. Walau li junubin. Dan sekalipun bagi orang yang berjunub, sunat juga berwudu. Gitu tu. Sebab orang berjunub, boleh tak nak lalu? Boleh. Lalu ni masuk pintu lain, tubik pintu lain. Itu mana lalu dah. Kalau masuk pintu ni, tubik pintu ni juga, orang tak panggil lalu tu. Haram tu bagi orang berjunub. Apalagi orang yang berhadas seperti umpama haid, nifah. Takut titik darah. Habis itu. Kemudian dia kata wa zikrun wa sa'yun ma'a wuqufin bi Arafata. Hilang sikit sini dah. Kalau lagi tak tu wa zikrun wa sa'yun ma'a wuqufi mu'arrafin. Mu'arrafin ni molek lalu dah. Bi Arafata lalu dah. Bi Arafah. Wallahu a'lam. Betul situ. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yaqul. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.